Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar rakan sahabat semua? Selamat pagi. Hari ni hari cuti ya. Cuti boleh tengok tajo. Semalam saya ada tahan tajo bau kuning. Ada 10, bau ikan merah ada 12, 13 rasanya. Minta maaf sahabat, lama tak ada video. Minggu lepas saya pergi ke Terengganu hantar anak. Jadi tak sempat nak buat video, nak cari ikan pun tak sempat. Hari ni tengok air pun, semalam tahan tajuk air surut, hari ni air besar. Tak tahulah macam mana hari ni. Kalau ada hasil ataupun pergi berjual kah, ikan dalam tu ada 3-4 ekor. Kawan suruh jual ikan bau. Mungkin ada lah videonya hari ni. Sebab dah lama sangat tak ada video ni. Ada yang dah tertanya-tanya dia, ke mana menghilangnya Nizak dia. Ada je, cuma ikannya yang kurang. Tengok jaring tak kena, tajo pun tak tahan hari kerja. Jadi hari semalam mula tahan tajo bau kuning, bau ikan merah. Tengoklah kalau ada hasil ni sahabat, adalah videonya. Okey. Tajuk pertama umpan ikan umpan jauh semalam. Tak ada. Umpan habis. Tak umpan. Tak ada sahabat. 2-3 dah tajuk. Okey sahabat, tajuk semua tak kena. Kita tengok jaring pula. Jaring 9 inci. Petang semalam tengok lah ni. Jaring ni. Jaring dah buruk ni.
Hak lain saya ganti dah. Hak ni tak ganti. Jari ada dah gundi. Ni jaring baru. Tapi tak ganti lagi. Patih lah. Ada rasa bergegar je ni. Itu dia. Ya. Ini patih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berat tu. Wow. Berat. Wow. Tapi dah mati lah. Macam mana boleh bergegar tadi mati? Ini 4 kilo. Rezeki. Rezeki makan je lah. Mati. Mata putih. Tapi badan okey lagi. Malah tengok. Kejut-kejut. Aduh, tak apa kejut lah. Cantik lah kena tengok. Ini kurang-kurang 500 tu. Insah? Insah balik ke? Insah tak boleh. Tak? Paih tempoyok je lah. Kurang dah. Kurang. Makan lah ni memang padu lah kalau makan. Dia nak suruh makan dulu. Boleh. Tak botok lagi. Malah tengok petang malah. Tapi kalau jual, kalau sawah dia boleh lagi. tak bawa je. Jangan bosok lemik je kata dia. Tapi dia ambil boroh lah. Tapi ni makan lah. Nak kata nak makan. Betul lah. Kalau tidak Dia lekat bukannya tu. dia air kuat buah tu. Rezeki kayangan sado. Tapi tak boleh makan, tak boleh jual. Kalau tidak memang tak masalah nak makan. Kalau tidak gini tak makan. Baik. Tak masalah nak makan hok besar. Mata cantik. Sebelum molek. Molek. Molek lagi tu sebenarnya. Kayangan sado. Allah perut kalau dia tak bau kan. Kalau dia tak perut, kalau dia tak bau. Nak telekor je lah. Molek. Dia bawa. Mata jernih lagi. Boleh ratus-ratus. Ini 400-500 lantangan. Tapi rezeki makan memang nak makan. Tapi kata sebab dah rasa nak makan. Bondek ya. Makan tu makan lah. Makanlah dulu. Bawa balik kampung. Nak makan. Tak ada lagi. Ada lagi ni gegar ni. Gegar ni. Berat ya. Bergulung. Batu. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi sungguh. Ada ekor. Ada lagi seekor sahabat. Ke pelampu. Tapi kaya mampu juga. Mana? Emang ada tadi. You mampu juga. Hai. Allah. Tak ada. 2 ekor. Makan lagi. Tak jadi 2 ekor rezeki makan. Aduh. Seribu. Melayak. Semalam tengok kena awal ni. Harapan. Bawah tu tak tahu. Bawah ni tak ada ni.
Oh ni. Nak tarik tengok. Apa harapan? Aduh, pati. Habislah kalah. Cacat pula tu. Aduh, payah. Dan tidak hari ni yang makan je. Tu lah. Ni nak bagi rezeki makan je. Naik ni. Awak pergi ke luar negara. Batik dengan naik awak pergi ke luar negara pula. Aduh, makan ni dulu. Haha, memang naik ni. Kalau dah. Kalau tak lupa agak. Lupa ikan bakar punya. Ikan merah. Oh, tak lepas mulut. Buah dia kerat. Beres. Sudah. Pati Sungai Ori ataupun pati buah. Tengok ni. Ni lendek dia. Mata halus, ekor kecil. Tapi tak ada rezeki. Tercabut pulak ni. Ni besarnya. 5 kilo dia. Kalau 5 kilo 160 lah sekilo. Buah perut. Kalau ni, yang ni pun anggaran ni dalam RM600. Anggar sendiri lah. Dalam RM600. Ikan masih okey. Tapi saya kalau yang macam ni memang saya tak jual. Sebab nyanyi kat orang. Kalau ikut jual macam lagi tengok mata. Badan dia sedap lagi ni, keras lagi. Kalau macam ni lah memang betul-betul kurang lah. Tapi insang merah lagi. Ini sama je. Dia sekali je dia naik ni. Tengok beza ekor dia. Kalau patil lain tu ekor dia kecil. Hari ni kasak 2 ekor. Tapi tak ada rezeki nak berjual. Bajet ni 2 ekor ni ada dalam RM600 ke RM700. Nak gantilah jari ni. Dia pati tengah naik ni. Kita ganti jari baru. Jari ni. Nak bawa jari. Nak ganti jari ni. Jari baru. Kita ganti je. Tapi saya tak buat video ni. Panjang pula lah. Buat jari tu dah berlubuk. Okey, Pak. Okey sahabat, alhamdulillah saya dah sampai ke pengkalan. Hasil ada 2 ekor. Tauk bau kuning tak kena. Tauk bau ekor merah pun tak kena. Ada hasil jari. Jari 6 inci. Kalau tengok dekat bot saya tu ada jari lama tu. Itu saya dah yang kena ikan patin tadi ya. Saya ganti yang dengan jari baru. Nanti jari tu saya nak bakar ya. Kalau malas nak cuci, kita bakar, kita lupuskan rupa yang dekat atas ni. Tunggu dia kering, nanti saya bakar. Jari-jari lama saya ambil, saya bakar. Tu ni time saya nak jalan jauh, ini ada guna ni. Tambat kiri kanan bot tu, supaya bila hujan dia tak tenggelam. Kalau saya nak pergi ke mana-mana nak tinggalkan bot, ni lah pelampur dia. Ada 5, 6. Tu ada 2 lagi. Tu tujuan ada pelampur ni kat sini. Jari ni saya bawa angkat. Jadi biar dia kering nak bakar. Sebab dah teruk sangat.
Yang tu pun sama. Saya tak sempat nak angkat. Nanti letak kat sini. Biar dia kering, kita bakar. Okey. Hasil. Alhamdulillah. Dapat juga patih. Walaupun tak boleh berjual. Yang ni anggaran dia. Kalau sekilo 160. Yang dah buah perut. Anggaran dia kalau 5 kilo. Agak-agak 500. Dia ada 2 kaedah. Satu kita jual dengan perut. Kalau dengan perut ni 130. Kalau Pak Oman dalam 120, 130 dia ambil. Bila kita buang isi dalam perut ni, kita belah kat tengah ni. Belah molek-molek sampai ke sini. Kita keluarkan semua isi dalam perut ni, kita timbang dengan harga 160. Dia macam tu sebenarnya. Bukan kita jual sekor-sekor gini 160. Kalau yang macam ni dengan kita jual sekali dengan perut, dia harga lain. Tapi dia tak jauh lah beza kan. Dalam 2-30 ringgit lah. 20 ringgit saja. Tengok keadaan. Kalau ikan ni dia kadang-kadang dia perut bulat, kadang-kadang perut kecil. Ikut untung lah. Kalau perut besar tu jual dengan perut untung sikit. Dia macam-macam toke. Dia ramai toke. Harga pun berbeza. Kat sini banyak toke, perai. Ikut pandai kita lah nak jual ke mana. Ada tempat mahal, ada tempat murah. Kat pasar Bunga Cengkeh lain harga. Dekat kita ambil Pak Oman lain harga. Ikan ni. Tapi anggaran ya, saya sebut anggaran dia 120 ke 160 kilo. Itu harga pasaran. Yang kita tolak. Kalau perai jual dia lain sikit lah. Itu harga perai. Ini harga nelayan. Harga pencari ikan 120 ke 160. Harga perai dia lain sikit. Memang mahal sikit lah. Biasalah macam tu. Dia pun nak ambil untung juga. Okey sahabat, nanti kita tengok dekat rumah lah. Saya timbang ikan. Ikan ni tak berjual. Foto-foto saya nak simpan. Tak ada lauk, kita makan. Dapat makan patih kayangan. Okey sahabat, ini dekat rumah. Ikan patih ni 4 kilo 800. Harga dia kalau kali dengan 130. Kalau dengan perut ni 130 dalam 700. 600 lebih 600 lebih tadi rasanya. Tu sekilo 2 kita anggap dalam RM100. Dia jadi 700 lebih. Betul lah yang saya cakap tadi. Dalam 700 lebih ikan ni. Tapi ikan ni saya nak foto-foto, saya nak makan lah. Lama tak ada video, dia bagi terus patih kayangan selalu. Ni daging dia sahabat. Sambung sikit lagi. Daging dia okey. Masih cantik. Dia sebenarnya boleh lagi jual. Tapi saya kalau dah mati, tengok mata dia. Dalam mati terakhir saya tak suka jual. Jadi ikan tak fresh. Kalau kita ambil dalam air daripada jari tu hidup lagi, ataupun baru lagi mati, tak apa. Kita nak jual ke orang biar puas hati sikit. Ikan masih lagi segar. Bukan berbau, bukan busuk. Tengok. Kalau yang tak cantik ni kita tekan ni dia apa? Dia lembik kan. Dia termasuk ke dalam. Ini isi dia masih lagi segar sebenarnya. Untuk kita makan sendiri. Okey sahabat. Sekarang saya ada dekat rumah mak mentua. Baju daripada sungai lagi tak tukar lagi. Lepas ni sebelum makan nanti tukar baju lah. Ikan patih tadi tengok. Cuba tengok. Bukan ikan patih ni apa? Tak molek sahabat. Dia molek sangat. Tengok berlemak, berleming. Ni. Kalau yang tak molek dia akan hancur. Ini dah nak masak pun dia tetap utuh. Saya cuma tak jual ikan yang dah lama dalam air ni. Nak bagi orang makan yang segar-segar je. Tengok dia punya lemak perut dia ni. Dia kalau dia rosak, perut dia ni akan hancur. Isi dia akan hancur kalau kita masak. Yang ni boleh buat gulai tempoyak lagi. Masih sedap lagi kalau buat gulai tempoyak. Ikan ni 4 kilo 8. Tadi harga berapa?
624 Seko ni. Seko ni RM624. Saya nak makan dengan keluarga dekat Kota Gelangi 1. Okey. Buat makan tak payah tunjuk lah. Kalau tunjuk meleleh halio. Saya tunjuk ini je. Gulai masam tempoyak. Kita campur ni. Ada belimbing buluh. Oh, padu. Kayangan ni kalau belum masuk 624, kalau dah masuk seketul ni berapa nak jual? Okey. Okey sahabat. Buat makan macam saya cakap tadi, memang saya tak tunjuk lah. Jadi kita jumpa di next konten. Lama tak buat video. Minta maaf. Banyak sangat urusan. Habis tu ikan pula. Ikan kadang-kadang dapat seekor 2 ekor yang kecil-kecil. Jadi nak buat video tu tak 1 minit 2 minit. Jadi saya tak buat lah. Kalau nak tengok video yang pendek-pendek, ada dekat saya punya Facebook Nizam Zam. Cari, boleh follow ya, ataupun ikut saya dekat FB Pro. Yang tu video-video pendek yang boleh saya buat. Video panjang nanti akan datang lah. Mungkin kalau ada ikan-ikan yang lebih menarik lagi. Baru ni waktu cuti pun tak sempat nak cari-cari ikan. Okey, panjang lebar pula. Hangit pula gulai ni. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum. Bye bye.